Jeff Grab Vlog episod yang ke 53 pada kali ni. Oh, passenger dah cancel pula. Tapi tak apalah, bagus juga sampai berapa puluh minit tadi nak sampai TRX tu. Nasib baik passenger cancel lah. Kita off lah turbo mode ni. Turbo mode ni macam mengarut saja. Total 19.3 km jarak pick up dengan drop off. So kita drop off Encik Fendi lah. So bersih kita dapat RM15.90 saja. Rupanya tempat pick up tadi tu dekat dalam quarters Askar Camp Sungai Besi. RM9.78 Bolt ni. Pick up 3 km, drop off 4 km. My Town Shopping Center. Masih lagi menanti. Itu dia, telah masuk. HKL 4 km pick up hantar pergi TRX 8 km. Total 44 minit. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Jeff Grab Vlog episod yang ke-53. Tanpa melengahkan masa lagi, let's go. Kita bermula pada hari Jumaat. Hari ni lewat sikit, lebih kurang pukul 2.30 petang sekarang. Untuk hari ni kita on turbo mode. Macam biasa, kita bermula dengan turbo mode dan kita online dan reset trip A dan trip B ni. Trip A, trip B untuk setiap satu perjalanan kita tahu berapa kilometer, dan trip A untuk keseluruhan perjalanan kita hari ni. Okey, telah masuk order yang pertama. Komplek Transit MSS Sungai Besi 2 km, Wisma Transit Kuala Lumpur 17 km. Okey, kita ambil RM15.90. Komplek Transit MSS Sungai Besi Blok D. Kat mana ni? Okey, tak apa, kita pergi pick up lah order yang pertama of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Memudahkan perjalananku pada hari ini dan mudahkan rezekiku dan rezeki semua sahabat-sahabat pemandu Grab, sama ada secara full time ataupun part time. Agak suka juga parking kat sini. Okey, kita jumpa nanti dekat tempat drop off dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke 53. See you later. Okey, kalau ikut map ni 2.2 km lagi jarak pick up untuk order yang pertama untuk episod yang ke-53 ni. Kita mulakan perjalanan kita dari Bandar Tasik Selatan seperti biasa. Nak pick up dekat komplek Transit MSS Sungai Besi ni, aku pun tak sure kat mana. Macam first time dengan nama ni. Mungkin kalau dah sampai dekat tempat tu aku tahulah area sini juga, dalam 2 km daripada sini. Alright, jumpa lagi kat tempat drop off nanti dalam Jeff Grab Vlog episod 53. Bye for now. Selesai drop off order yang pertama untuk episod yang ke-53 ni. Total 19.3 km jarak pick up dengan drop off. So kita drop off Encik Fendi lah. So bersih kita dapat RM15.90 saja. Rupanya tempat pick up tadi tu dekat dalam quarters Askar Camp Sungai Besi. So hantar ni pun dekat area apa nama tempat ni tadi dah. Okey, kita jumpa lagi pada order yang kedua sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-53. See you later. RM9.78 Bolt ni. Pick up 3 km, drop off 4 km. My Town Shopping Center. Out of radius, kita tak ambil order ni. Okay, next. Aku onkan Bolt sekejap, nak tengok ada tak order-order yang menarik sebelum kita kembali kepada Grab sebentar lagi. Alright, kalau ada order yang masuk lagi nanti aku akan update lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-53. Ada masuk tak order seterusnya? Masih lagi menanti. Itu dia, telah masuk. HKL 4 km pick up hantar pergi TRX 8 km. Total 44 minit. So aku tak ambil lah yang ni. Alamak, dah terambil juga dapat 67 sen extra lah untuk, sebab aku dah online turbo mode ni lebih daripada setengah jam. 40 km, tak apalah, kita dah ambil lah. Aku ingatkan aku release dia cancel. Dia accept juga. Okey, tak apa, bismillahirrahmanirrahim. Teruskan pergi pick up order yang kedua untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke 53 pada kali ni. Oh, passenger dah cancel pula. Tapi tak apalah, bagus juga sampai berapa puluh minit tadi nak sampai TRX tu. Nasib baik passenger cancel lah.
Kita off lah turbo mode ni. Turbo mode ni macam mengarut saja. Okey, kita teruskan pencarian Audi yang kedua yang sebenar. Passenger pun tahulah, pick up jauh sangat sampai 4-5 km dia pun cancel. Nasib baik kita tak gerak jauh lagi. Kita nak masuk dekat area pusat bandaraya Kuala Lumpur. Kita kat sebelah Masjid Al-Azraf ni. Bukan Masjid Al-Azraf, Restoran Al-Azraf dekat masjid ni. Masakan Arab dan Timur Tengah. Okey, pergi pavilion. Okey, ni kita ambil lah pick up 2 km. Tahu-tahu dah masuk order yang kedua lah, yang sebenarnya. Okey, 1.8 km daripada sini. Order sebenar yang kedua untuk Jeff Grey Vlog episod yang ke-53. Aku pun tak perasan ada masuk order tu. Dia kalau kita on turbo mode, dia akan keluar, dia tak tunjuk berapa fare dia. Dia cuma tunjuk berapa jarak pick up dan berapa jarak drop off. Tapi bila kita offkan turbo mode tu, dia akan keluar pop up lah, macam opportunity alert tu. Kita boleh tengok lah berapa daya pick up kat mana, drop off kat mana dan tambang berapa. Yang ni RM10. Aku tak reset trip B ni. Aku baru jalan beberapa ratus meter je, tapi aku dah reset daripada sini. So kita jumpa lagi nanti dekat pavilion, tempat drop off order yang kedua, sebentar lagi. 1.1 km lagi nak sampai ke Imas International School. Jarak tempat pick up. Sebelah kiri ni dah UTM ni, Jalan Semarak. Nampak menara KL dekat depan tu. Wisma Jupem dekat sebelah kiri dan UTM. Kita menghala ke pusat bandar Kuala Lumpur, masuk ke lorong Geni. Okey, jumpa lagi nanti dekat pavilion Kuala Lumpur. Korang boleh dapatkan Fabris ni, semburan yang mewangikan kereta anda setiap kali nak pick up passenger, supaya tiada bau-bauan dari passenger yang sebelumnya. Satu das. Dapatkan dekat description channel Jeff Karim ni, dekat video ni. Okey. Selesai drop off order yang kedua di pavilion Kuala Lumpur, Bukit Bintang. Total 6.2 km. Kita collect RM12 daripada passenger. Bersih kita dapat RM10 dengan jalan yang agak jam. Bukan agak jam lagi, sangat jam. Aku pun lupa nak avoid Bukit Bintang tadi, so aku terpaksa hadap lah. Ingatkan okey je jalan hari ni, baru pukul 3 lebih kan. Tapi macam biasalah, Bukit Bintang, semua orang tahu bagaimana teruknya trafik dekat jalan Bukit Bintang ni. Okey, aku dah offline. Aku nak susun strategi macam mana aku nak keluar daripada sini. Biasanya tempat yang jam teruk macam ni mungkin ada high fare. Jom kita tengok passenger punya apps. Kita tengok passenger punya app ada high fare tak? Ke kita nak MD ke airport ke? Time-time macam ni aku rasa ada order nak ke airport ni. Tapi itulah, nak melayan airport tu, mana ada high fare RM15 je. Daripada sini nak balik ke rumah aku RM15. Passenger apps tak ada pun high fare. Dia based on demand ni. Driver pun banyak lah kat sini. Apa kata kita try on Bolt? Kita try MD. Aku tak pernah lagi MD pakai Bolt ke KLIA. Boleh ke? Ada ke sesiapa yang tahu? Kita cuba kita cuba. We try. Okay, set destination KLIA. Boleh ke? Kalau Grab memang tak boleh direct ke KLIA. KL International Airport macam boleh. Cuba tengok.
boleh lah. Tapi bila sampai sana nanti tak tahulah kena queue ke kan untuk order keluar daripada airport. Kalau Grab memang kena queue lah. Tapi biasanya kalau kita bawa masuk passenger, dapat priority lah. Daripada kita masuk kosong memang tak ada priority lah. Tapi tak tahulah ada ke tak ni matching trips towards Kuala Lumpur International Airport. Ataupun kita MD. Okay, kalau ada order nanti aku akan update lagi lah. Kita dah sangkut dekat pavilion Bukit Bintang ni, dalam Bukit Bintang. Okay, jumpa lagi kalau ada order yang ketiga nanti dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke 53. Okay, ada order Institut Kemahiran Baitumal pergi flat Bandar Indah RM10.10. Okay, kita ambil line ni. Tapi tak tahulah berapa lama nak lepas dalam Bukit Bintang ni kan. Apapun kita hadap juga. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Kita kena hadap juga traffic jam ni untuk keluar daripada sini. So rasanya tak jauh lah sampai ke Simpang 4 Bukit Bintang yang terkenal dekat McDonald depan tu. Sebelah kiri ni Fahrenheit, kat sebelah kanan ni pavilion Bukit Bintang. Kita pergi Institut Kemahiran Baitumal. Arrival estimation pukul 4 petang. Sekarang dah pukul 3.52. Kita tengok tepat tak Grab punya maps ni. So kita punya MD boat ke KLIA ni kita cancel lah. Aku saja nak cubalah. Tak pernah pun MD guna boat ni ke KLIA kan. Grab dulu banyak kali lah. Zaman-zaman free dulu tak banyak kerja. So sekarang ni bawa Grab pun misi masa lapang je. Ada masa terluang boring kat rumah aku keluar lah. Paling lama pun aku ingat dalam 3 jam, tak sampai 4 jam lah aku bawa sehari. Itu paling lama. Tapi biasanya sejam hingga 2 jam je. Aku kaya sejam hingga 2 jam dapat satu konten. Okay, balik. Income daripada content monetization dekat Facebook dan YouTube ni lagi banyak, lagi tinggi daripada fare Grab ni. Tapi kalau kita tak keluar membawa Grab, tak ada konten pula kan. Sangkut dekat Bukit Bintang, kat depan Fahrenheit ni. Okay, kita jumpa nanti dekat flat Pandan Indah Blok AD dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke 53 pada kali ini. Jumpa lagi daripada aku Jeff Karim. Jangan lupa subscribe channel Jeff Karim yang belum subscribe. Yang belum follow page Jeff Grab Vlog dekat Jeffrey Aizat Shah Facebook tu, korang boleh follow juga. Jumpa selepas ini. Nampaknya passenger tu cancel. So tak ada rezeki. Kita okey dapat pula Lawyat Plaza pergi M Vertica. Alright, kita ambil lah order yang seterusnya. Order yang ke-3. Pick up kat Lawyat Plaza. Nama pun dalam bahasa Rusia ke Ukraine ni. Ahab Chakhan Koi. Lawyat Plaza pergi M Vertica SS3 Tower D. Okay, 2 minit 420 meter daripada sini. So aku reset lah aku punya trip B ni 0.3 km dah jalan daripada tempat entrance pavilion Bukit Bintang tadi tu. 0.3 300 meter aku dah jalan. Lepas tu aku dapat order dekat Baitumal tu, Taman Maluri tu. Sebelum sampai dekat simpang neraka Bukit Bintang yang jam teruk gila ni, aku dapat pula satu lagi order lah lepas dia cancel. Daripada Lawyat hantar pergi M Vertica. Simpang 4 neraka bagi driver Grab maupun driver personal lah. Ini jalan jam tak ingat dunia punya kat Simpang 4 McDonald, jalan Bukit Bintang yang terkenal ni. Bila malam ada basking lah dekat depan Lot 10 ni, dekat depan McD Bukit Bintang tu. Okay, kita dah melepasi satu azab kat simpang McDonald Bukit Bintang ni. Kita pergi pick up passenger kita yang ketiga di Lawyat Plaza dan hantar pergi M Vertica untuk episod yang ke-53 Jeff Grab Vlog pada kali ini by Jeff Karim.
Aku punya Facebook personal Jeff Karim 2 korang boleh follow juga. Ada hampir 27 ke 20,000 follower. Aku pun dah tak ingat lah. Dan juga aku punya Facebook page Classic Football Stories Modern Years sudah menghampiri ke 19,000 followers juga. Okay, jumpa tempat drop off nanti. See you later. Jangan lupa menyembur ni, dapatkan dekat description. Bagi wangi-wangi sikit. Dah nak sampai Lawyat. Selesai drop off order yang ketiga untuk episod yang ke-53 kali ini. 6.1 km jarak pick up dan drop off. Kita collect RM8.30. Dia bayar pakai GrabPay. RM8.30 bersih selepas tolak commission. Alright. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Tidak ada order yang masuk setakat ini. Sebelum aku drop off tadi dekat M Vertica area Ceras Taman Maluri ni. So kita teruskan perjalanan kita. Tapi rasa macam nak terkucil lah. Kat mana kita boleh tumpang mengucil. Tadi lepas sana tadi ada kedai mamak, tapi sini sudah tidak ada. Di manakah tempat untuk kita menumpang mengucil? Free rasanya ni. Takkan berapa minit dia nak charge kan. Okay, free. Okay, kita jumpa lagi kepada order yang keempat jika ada sebentar lagi. Terima kasih kerana masih setia bersama Jeff Grab Vlog. Okay, setakat ni kita dah jalan sejauh total 33.5 km. Kita dah collect sebanyak RM34.20 untuk 3 trip. Bermula daripada pukul 2.24 petang lepas main Jumaat tadi. Sekarang dah pukul 4.18. Lebih kurang 2 jam lah. 2 jam, RM34.20, 33.5 km. MD ni masih berjalan, tapi aku nak offline. Aku nak pergi mengucil dekat Shell dekat sebelah ni. Okay, kita dah sampai Shell dekat Taman Maluri. Okay, offline. Bye bye MD yang pertama. Tengoklah nanti kalau MD yang kedua nanti nak guna ke, kita gunalah. Tak ada pun urgent. Kita cari parking, kita mengucil sekejap. Jumpa lagi pada episod yang ke-54 akan datang daripada aku Jeff Grab. Hati-hati mandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada aku Jeff Karim. See ya.